kemahuan, di situ ada jalan. Begitulah ungkapan ibu muda yang bernama Intan, pengusaha kuih muih tradisional yang popular di sekitar Johor Bahru dan Singapura ini. Akibat kesempitan hidup, Intan mula mencuba nasib membuat kuih muih 6 tahun lalu. Berbekal azam yang tinggi untuk mengubah nasib diri dan keluarga, hari ini Intan berpuas hati dengan hasil pendapatan daripada perniagaan ini. Akak rasa semua orang boleh buat kuih-kuih Melayu, tapi untuk dapatkan satu rasa yang betul-betul untuk mencapai cita rasa orang tu memang agak sukar lah. Sebab hari ni semua bahan-bahan yang digunakan nak ikutkan sama, tapi sukatan tu yang sebenarnya yang menyebabkan kelainan antara satu resepi ke resepi yang lain. Keistimewaan kulit kacang akak yang mana kita gunakan tepung kacang asli yang digoreng cukup masak untuk dijadikan kulit kacang, dan bagi taik minyak pula kita sendiri yang buat taik minyak tu menggunakan santan pekat, santan asli tanpa sebarang campuran. Itu yang menyebabkan kita punya kulit kacang tu lemak, terasa semualah. Bermula dengan 5 jenis kuih tradisional, kini Intan mampu membuat 50 jenis kuih muih tradisi negeri Johor dan dipasarkan secara komersial hingga ke Singapura. Intan memulakan perniagaan ini dengan modal berjumlah RM20,000. Kesemuanya hasil simpanan sendiri. Ia bagi membeli mesin dan peralatan membuat kuih muih serta bahan-bahan mentah. Oleh kerana akak dah berjinak-jinak dalam perniagaan ni, orang dah mula kenal akak, dan alhamdulillah lah secara tak langsung akak dapat customer Singapura yang mana dia dapat rasa kuih akak. Alhamdulillah dia terus nak beri peluang untuk akak memasarkan kuih-kuih akak di Singapura lah. Berpusat sepenuhnya dari rumah, Intan mampu mengatur masanya, membagikan perniagaan dan masa untuk keluarga, sekaligus dapat melihat anak-anak membesar di depan mata. Dalam tempoh sehari, Intan mampu menghasilkan antara 40 hingga 60 loyang kuih tradisi daripada pelbagai jenis dengan bantuan 8 orang pekerja. Kalau kita tengok, kalau masa hari tu hari cuti sekolah ataupun hari tu memang banyak function-function kerja kahwin atau sebagainya, paling tidaklah akak dapat dalam 7,000 lah sebulan. Itu untung bersih 7,000 sebulan. Kalau macam hari-hari biasa, sebulan adalah dalam 5,000. Itu tak banyak function lah. Sebab apa, kadang-kadang time sekolah, time budak sekolah apa semua memang jarang diadakan majlis-majlis perkahwinan dan sebagainya lah. Kalau contoh macam hari kelepasan macam hari Maulud Nabi, time tu pun banyak jugalah tempahan untuk dihantar ke masjid-masjid dan sebagainya lah. Bagi mempromosikan perniagaan yang dijalankan, pelanggan boleh membuat tempahan dan mengajukan sebarang pertanyaan melalui email yang telah disediakan. Ini antara kata-kata semangat yang dapat ditujukan buat kaum hawa yang ingin memulakan perniagaan dari rumah. Jadi kalau kita dapat, kita mesti ada satu kekuatan diri yang mana kita mesti teruskan. Sekali kita melangkah, kita kena teruskan. Sebenarnya anugerah Tuhan tu pada setiap wanita tu banyak sebenarnya, kelebihan. Cuma kita tak tahu kelebihan diri kita. Jadi kita sebenarnya yang perlu keluarkan, perlu ada idea macam mana kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan untuk kita cari pendapatan yang lebih. Tips bekerja dari rumah. Kekuatan tidak datang dari kapasiti fizikal, tetapi ia datang daripada semangat yang tidak pernah kalah.